Masalahnya yang hantar manis, makanan pun manis. Lagi masalah dah sampai dekat sini tak tahu nak pilih yang mana. Kafe yang paling manis dekat Melaka ni ada dekat MITC Melaka. Antara kafe yang ramai lelaki segan nak masuk. Sebab apa? Majoriti yang masuk dekat sini semua perempuan. Dulu dessert dengan pastry je kan. Sekarang ni makanan-makanan berat pun dah ada. Pizza, burger, chicken chop, chicken grill, semua dah ada dekat sini sekarang. So yang minat western tapi nak makan waktu tengah hari dah boleh pergi makan dekat sini. Tapi kan dekat kafe ni yang lebih tertarik lah dessert-dessert yang macam gini. Ramai yang setuju dia punya kualiti dessert dia memang sangat-sangat terbaik lah. Memang ada customer dia yang datang sini semata-mata nak makan dessert je. Normally pukul 11.30 pagi tu kan sampai pukul 2.30 petang tu ramai yang makan dekat kafe ni. Yang mana belum pernah cuba makan dessert dekat sini, pergilah cuba. InsyaAllah korang tak akan menyesal. Puas hati sangat-sangat. Ingat tak dulu kedai dia sebiji je kan? Tu yang tempat terhad tu kan. Sekarang dia dah ambil sebelah lagi. Dulu boleh muat 50 orang, sekarang 100 orang. Maksudnya kedai dia dah makin besar. So tak adalah terdiri tunggu kan. Hari ni kalau ada kelapangan pergilah dekat kafe ni. Dessert ada, pastry ada, makanan-makanan berat pun ada. Dia punya nama Manis Cafe. Lokasi dia dekat MITC Melaka. Share dan save video ni bagi dekat kawan. Okay, bye.